Macam mana kita nak dapat duduk dalam hakikat wahwa ma'akum aina ma kuntum? Langkah yang pertama, hendaklah kita berzikir, sentiasa mengingati Allah. Mengingat nama Allah ini memang disyariatkan di dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal. Wala takum minal ghafilin. Hendaklah kamu sebut dan ingat nama Tuhan kamu Allah di dalam hati kamu, sehingga hati kamu tadarruk kepada Allah, takut kepada Allah sepanjang siang dan malam. Wala takum minal ghafilin. Jangan kamu biarkan hati kamu lalai, tidak ingat Allah. Banyak ayat-ayat dalam Quran, ada 63 ayat. Allah perintah kita berzikir, Allah bagi amaran kita kalau kita tak berzikir, dan banyak lagi Tapi itulah, amalan zikir ni di akhir zaman ni orang dah tak ambil hal. Pasal apa? Sebabnya zikir itu hukumnya harus perkara yang baik dibuat dapat pada ditinggal tak berusaha. Orang dulu zikir itu wajib. Zaman Nabi, zaman sahabat, zikir itu wajib. Sebab itu, mereka sentiasa zikir sepanjang masa siang dan malam. Yada'una rabbahum bil ghadati wal asiyyi yuriduna wajah. Sentiasa sebut Allah, Allah, Allah. Sepanjang masa siang dan malam yang mereka mau Allah dan keredaannya. Sekarang dah tak ada. Jadi langkah pertama, hendaklah kita belajar ilmu zikir dan terus kita berzikir di bawah bimbingan guru zikir kita. Nanti sampai satu peringkat, guru kita akan ajar bagaimana nak melakukan muraqabah ma'iyah. Kalau kita lalu ini semua, insya-Allah kita akan dikurniakan Allah muraqabah ma'iyah sekali dalam hidup kita, tapi kesannya kekal. Rasulullah bersabda, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu. Ihsan itu ialah anda beribadat kepada Allah seolah-olah anda melihatnya. Ini pengalaman seolah-olah melihat Allah ni bagi setiap mukmin pun sekali. Bukan setiap ibadat kita seolah-olah melihat Allah, tidak. Sekali saja. Tapi kesannya itu kekal. Itulah yang disambung oleh Rasulullah. Fa in lam takun tarahu. Pengalaman seolah-olah melihat Allah itu dah tamat. Fa innahu yaraka. Ini yang kekal. Rasa kita sentiasa dipantau oleh Allah, dilihat oleh Allah, beserta dengan Allah. Inilah yang kekal. Kesimpulannya, duduk dalam hakikat bahwa ma'akum aina ma kuntum itu adalah satu karamah. Maka dikurniakan Allah sekali. Yang kekal ialah kesannya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kesan itu tuan-tuan. Apabila kita beribadat, buat apa kebaikan, hidup ke mana-mana, kita akan ingat, akan terasa bagaimana Allah beserta dengan kita.